Di Sabah, tuntutan tidak bermula di meja rundingan. Ia bermula di jalan berlubang yang dilalui setiap hari, di sekolah yang jauh dari bandar dan di kampung yang kaya dengan sumber tetapi miskin kemudahan. Di sinilah persoalan besar itu lahir. Jika Sabah sudah lama bersama Malaysia, mengapa jurangnya masih terasa? Dalam video sebelum ini, kita melihat janji yang menjadi asas pembentukan Malaysia. Tetapi, janji yang sama tidak memberi kesan yang sama kepada semua wilayah. Sabah mempunyai cabaran yang berbeza. Geografinya luas, penempatan penduduknya bertaburan, kos pembangunan lebih tinggi dan kesannya lebih perlahan. Sebab itulah, apabila Sabah bercakap tentang tuntutan, nadanya jarang bersifat undang-undang atau perlembagaan. Sebaliknya, ia sering berbentuk satu soalan mudah. Mengapa kehidupan di sini masih tertinggal? Berbeza dengan wilayah lain, tuntutan Sabah jarang bermula dengan istilah kuasa atau autonomi. Ia bermula dengan hasil yang boleh dilihat dan dirasai. Jalan yang menghubungkan kampung ke bandar, bekalan air yang konsisten, elektrik yang tidak terputus, sekolah dan klinik yang benar-benar boleh diakses. Bagi ramai rakyat Sabah, autonomi hanya bermakna jika ia membawa perubahan nyata dalam kehidupan seharian. Jika tidak, ia kekal sebagai konsep yang jauh dari realiti. Untuk berlaku adil, Sabah bukan dibiarkan sepenuhnya tanpa perubahan. Autonomi imigresen masih diamalkan dalam bentuk tertentu, memberi Sabah kuasa mengawal kemasukan dari luar wilayah. Beberapa kekhususan Sabah terus diiktiraf dalam struktur persekutuan, sekurang-kurangnya dari sudut prinsip. Dalam pembangunan, terdapat projek besar yang telah dan sedang dilaksanakan. Jalan raya dibina, jaringan diperluas dan infrastruktur asas ditambah dari masa ke masa. Namun, perubahan ini sering dirasai secara tidak sekata. Ada kawasan yang maju dengan cepat dan ada yang masih ketinggalan jauh di belakang. Inilah sebabnya, walaupun ada pergerakan, rasa puas itu tidak menyeluruh. Apabila rakyat Sabah bercakap tentang tuntutan, isu pembangunan hampir selalu berada di hadapan. Negeri yang kaya dengan hasil bumi masih bergelut dengan jalan yang rosak dan tidak bersambung. Bekalan air bersih dan elektrik masih menjadi isu di kawasan tertentu. Akses internet yang kini asas kepada pendidikan dan ekonomi masih tidak sekata. Jurang ini bukan sekadar masalah teknikal. Ia membentuk persepsi bahawa Sabah tidak menerima pulangan setimpal dengan sumbangan yang diberikan. Bagi ramai keluarga, jurang ini menentukan sama ada anak mereka boleh melangkah lebih jauh atau terpaksa berhenti di tengah jalan. Sabah sering disebut sebagai negeri yang kaya dengan sumber. Namun, kekayaan itu tidak sentiasa diterjemahkan kepada keselesaan hidup. Isu pembahagian hasil menjadi titik sensitif. Bukan hanya soal jumlah, tetapi soal keupayaan negeri menentukan keutamaan sendiri. Bagi rakyat biasa, perbahasan ini mungkin kelihatan jauh, tetapi kesannya sangat dekat. Ia menentukan berapa banyak sekolah boleh dibina, berapa kilometer jalan boleh disiapkan dan sejauh mana peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Apabila kekayaan dan kehidupan tidak seiring, tuntutan mula kedengaran lebih lantang. Dalam pendidikan, cabaran Sabah bukan sekadar bilangan sekolah, tetapi akses dan kualiti. Sekolah yang jauh, kekurangan kemudahan dan jurang digital memberi kesan besar kepada peluang generasi muda. Dalam kesihatan, jarak dan kekangan infrastruktur menentukan sama ada rawatan dapat diterima tepat pada waktunya. Apabila pendidikan dan kesihatan tidak seimbang, kesannya berlarutan puluhan tahun. Ia bukan sekadar isu hari ini, tetapi isu masa depan.
Kekurangan peluang ekonomi menyebabkan ramai anak Sabah mencari rezeki di luar negeri sendiri. Migrasi ini sering dianggap pilihan peribadi, tetapi hakikatnya ia juga satu petunjuk struktur ekonomi yang tidak seimbang. Apabila tenaga muda pergi, negeri kehilangan potensi. Apabila peluang tidak kembali, kitaran ini berulang. Bagi ramai rakyat Sabah, tuntutan sebenar ialah peluang untuk membina kehidupan bermaruah di tanah sendiri. Sabah tidak menolak idea autonomi, tetapi bagi Sabah, autonomi hanyalah alat. Yang lebih penting ialah hasil yang boleh dirasai oleh rakyat. Perubahan yang sampai ke kampung, ke sekolah, ke klinik. Selagi hasil itu belum seimbang, tuntutan Sabah akan terus bersifat praktikal, bukan teoretikal. Jika Sabah bertanya mengapa kehidupan masih tertinggal, Sarawak pula bertanya siapa yang berkuasa menentukan arah. Dalam video seterusnya, kita akan melihat tuntutan Sarawak dari sudut yang berbeza. Bukan soal jarak dan kemudahan, tetapi soal autonomi dan struktur kuasa. Di Sabah, tuntutan lahir bukan daripada penolakan, tetapi daripada harapan. Harapan bahawa janji lama masih boleh diberi makna baru. Memahami tuntutan ini bukan untuk membuka luka. Ia adalah langkah untuk menutupnya dengan keadilan. Sejarah tidak meminta kita memilih pihak. Sejarah hanya meminta kita mendengar.